Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita bagi kitab Al-Adabul Mufrad, ya, dalam perkara yang ke-137, iaitu yang berkaitan dengan bab pada menyatakan sangat kedekut, ya, ataupun bercampur tamak, babus syuhi, ya, maknanya terlampau, ya, tamak, terlampau kedekut. Ini bukan yang bakhil yang biasa-biasa ni, kedekut sangat. Itu maksud asyuh, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang ke-281 ataupun hadis yang ke-281, hadisnya marfu'. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Suhail ibn Abi Salih an Safwan ibn Abi Yazid عن القعقاع ابن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم